Ini jalan masuk dia, ada signboard. Kalau dari Alor Gajah, di belah kanan lah signboard Masjid Lama Macap. Masjid Lama Macap Kampung Makmur. Dalam ni lah, ikut je jalan tu, ikut jalan utama, jangan ikut jalan ladang tu pula. Masjid ni berdepan dengan ni Empangan Perguruan Tunggal Macap. Cantik lah. Bangunan dia. Sana ada tandas. Belakang tandas tu macam ada kubur saya tengok. Ni pintu masuk dia lah. Tengah, kiri ada, kanan pun ada. Cantik ya. Jadi warisan kebangsaan Masjid Lama Macap. Cantik ya. Bersih. Ada info penerangan ni. Datuk Keramat. Tujuan membawa kesejahteraan. Ini orang Cina ni lah. Ni dia punya apa ni, keramat tu lah. Sekeliling dia lah. Ada gazebo, boleh duduk. Sini ada kubur lah. Tak tahu kubur siapa sebab tak ada signboard ke apa-apa. Semua berpagar lah. Ni ada yang ketuk ni, kayu ni. Saya tak tahu dia panggil apa. Ni yang info tadi lah, untuk keramat tu. Keluar dia. Assalamualaikum. Dalam dia ada 6 tiang yang kayu. Okey, bersih. Boleh solat sini. Ni ada peringatan dilarang menjalankan sebarang aktiviti khurafat dan menyalahi ajaran Islam sekitar kawasan makam dan masjid. Berpakaian sopan. Tu melawat 5 pagi 5 petang. Dilarang memancing dalam ni.